Ini tips student kumpul RM3,000 guna simpanan emas. Ramai student nak simpan RM3,000 sebelum grad, tapi sentiasa bocor. Nak saya tunjukkan cara paling simple, konsep simpan 1 gram setiap semester. Kalau ikut cara ni, setiap semester student cuma kumpul 1 gram emas. Semester 1 1 gram, semester 2 1 gram, semester 3 1 gram, semester 4 1 gram dan semester 5 1 gram. Jumlah keseluruhan akan jadi 5 gram. Dengan harga emas yang naik secara purata 10% setahun, 5 gram ini boleh jadi lebih RM3,000 bila dah habis belajar. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan yang paling best, emas ini boleh jadi kos tambahan internship anda, kos pindah tempat kerja, modal small business jika nak mula buat income sendiri. Kalau sekarang pun sudah dah boleh simpan, apatah lagi orang yang kerja. Anda boleh bermula sendah 1 gram. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, saya boleh bantu anda daftar sebagai ahli dan guide step by step cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.